Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lauk ayam makhmali. Mula sekali kita nak tumis buah pelaga, kayu manis dengan bilis. Kita masukkan dalam minyak yang panas. Saya hari ni saya masak 4 ekor ayam, ya. Yang saya beri puan-puan tu resepinya seekor. Hari ni saya masak 4 ekor ni sekarang. Bila saya masak 4 ekor, saya kalikan semua dengan 4. Kalau bawangnya 2 jadi 8. Macam itulah. Okey, kita tunggu sampai dia naik wangi sekejap. Nak tumis bawang yang kita dah hiris ni tadi. Nah, sementara kita nak tunggu dia, tak perlu garing hanya dia masaklah bawang itu, ya. Okey, kita nak blend. Kita nak kisar bawang putih. Kita blend bawang putih, bawang merah halia. Kita nak masukkan cili hijau. Kita blend sebentar, ya. Okey, so kita nak masukkan yang kita kisar ni tadi. Bawang putih, bawang merah halia, bawang besar dan juga lada hijau. Okey, kita tumis jaiman hingga dia pecah minyak. Sementara nak tunggu dia garing, saya nak blend yogurt. Kita nak masukkan gajus. Saya masukkan sikit je air, ya, supaya gajus itu mudah halus. Okey, dah garing, dah pecah minyak. Kita nak masukkan semua ni, ya. Garam masala, jintan putih dan cili kering ataupun cili flake bersama sedikit serbuk kunyit. Kita tumis lagi sampai rempah dia ni merata lah, ya, dengan bawang-bawang ni tadi. Kita masuk air sikit puan supaya rempah tu tadi masak, ya. Kita masukkan sikit air. Biasa kalau ada rempah, Kak Zaidah akan masukkan air 3 kali. 3 kali proses masuk air. Kita masukkan air lagi sekali. Okay, masuk lagi sekali. Okey, ini bau dia dah naik. Kak Zaidah nak masukkan garam. Ya, garam. Bila masuk garam, kita nak masukkan ayam. Saya goreng sampai masak tapi tak ada kunyit. Garam sahaja. Tapi jangan garing. Kalau garing nanti lauk dia nanti ayam dia keras. Okey, kita balik-balik. Buang yang ini. Yogurt yang kita dah kisar bersama dengan gajus. Tak ada, kita pakai lemak daripada gajus, masam dan lemak daripada yogurt. Okey, kita balik-balikkan. Kita gaul rata, ya. Ini nak kisar boleh. Saya tahu ramai orang tak suka, jadi kita tak kisar. India dia kisar ni. Dia kisar sampai halus, sampai lumat. Sebab dia suka makan benda ni. Kita kadang-kadang tak nak makan dia, kita nak bau saja. Jadi saya letak separuh ni ketumbar, daun ketumbar dan juga daun pudina. Ini menambah bau, ya, menambah bau pada lauk kita. Saya ambil dalam satu, saya potong 2. Saya potong 2 untuk nak bagi dia nambah cantik pada lauk. Kalau pun tak nak buat macam ni pun tak apalah. Kadang-kadang budak-budak kecil dia nampak lada dia tak nak makan. So boleh aja blend semua dan saya saya potong 2 supaya dia cantik dari lauknya. Saya masukkan tadi lada hijau yang saya potong 2, ya. Okey, dah pun siap lauk dia. Senang. Okey, dah pun siap lauk dia. Ni rupa lauknya. Dia dah mendidih, dah cantik. Saya masak 4 ekor ayam dalam kuali ni. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk ayam makhmali untuk tetamu Kak Zaidah. Buat perempuan di luar sana, selamat mencuba.